bulan yang diturunkan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Bulan yang diturunkan lebih baik satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini bersama dengan 83 tahun. Kan? 83 tahun. Maka ketika kita hidup 2 hari lagi menjelang 10 malam terakhir ini, jangan pernah terlepas kita mengadakan amal-amal kebaikan. Yang ibu-ibu sibuk buat kuih 10 akhir dan sibuk. Maka tatkala buat kuih, jangan kita lupa niat. Kerana buat kuih adalah kebaikan. Yang mana kenapa dibuat kebaikan? Sebab apa kita buat? Kita mengadakan persiapan untuk menyambut tetamu. Maka buat kuih baik atau tidak baik? Baik kan? Makanya buat kuih banyak-banyak. Jangan pernah lupa niat kebaikan penyediaan makanan untuk tetamu yang akan hadir. Buat kuih tengah malam, rupa-rupanya bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Maka dapat pahala malam Lailatul Qadar. Lekas 10 hari terakhir, 1 hari 1 ringgit, dapatlah 1 ringgit yang bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Dapat pahala 1 ringgit malam Lailatul Qadar. Bolehlah bahkan 1 ringgit pun, tapi bertepatan pada malam Lailatul Qadar yang pahalanya dinisbahkan kepada 83 tahun. Kita ni dah tahu sampai ke 83 tahun ini. Silap-silap, tepuk sana, tepuk sini sudah. Kita punya body kita ni, kan? Sambung air sana, sambung air sini. Tapi mumpung kita masih ada ini, jangan pernah terlepas kita. Pertuturan kita baik, perkataan kita baik, perbuatan kita baik. Kerana apa? Kerana perkara yang baik adalah ibadah. Perkara yang baik adalah ibadah.